Hai, have a nice day. Siap untuk final measurement di Kundang Rawang. Jadi untuk ukuran kali ini kita akan submit untuk fabrication kabinet dan pemasangan pada bulan puasa lah. Jadi untuk bahagian sini ada fridge kabinet dan ada top kabinet ataupun wall kabinet sampai dekat hujung sana. Kemudian dekat bahagian bawah akan ada kabinet aluminium dekat bawah konkrit seperti biasalah. Dan untuk kali ini customer kita gunakan concrete tabletop dan finishing dia saya tengok dia guna macam porcelain ataupun sintered stone lah. So dia nampak sangat cantik dan dia punya joining line pun nampak memang tak nampak lah. Sebelum cakap kalau anda zoom dekat baru anda nampak dia punya line ni. Okay. Tapi kalau daripada jauh anda memang takkan nampak dia punya line langsung lah. So biasa finishing macam ni akan nampak sangat cantik lah untuk porcelain ataupun sintered stone macam ni. Jadi kalau anda nak buat porcelain stone ataupun sintered stone, sangat disarankan anda untuk buat concrete tabletop terlebih dahulu. So kalau anda tengok inilah concrete bahagian bawah, kemudian dia slab saja dekat bahagian atas concrete. Macam ni biasa akan lebih better lah untuk tahan impact. Tapi saya tengok macam kuat stone. Okay. Jadi saya tak show sebab saya tak confirmkan dengan owner semula. Tapi inilah finishing kalau anda slab quartz stone ataupun sintered stone ataupun porcelain lah. So dah akan nampak sangat cantik. Okay. Jadi untuk kitchen ni kita akan pasang semasa bulan puasa. Dan anda yang sedang run renovation, anda nak pasang kitchen cabinet sebelum Hari Raya ataupun selepas Hari Raya, anda boleh contact kita dengan segera ataupun boleh contact mana-mana sahaja wakil vendor kitchen yang berdekatan dengan anda. Dan ingat, kalau anda nak buat kitchen cabinet, make sure gunakan material aluminium yang tahan daripada anak-anak dan anda tak perlu lagi invest 2 kali pada masa akan datang. Pada masa yang sama, kabinet aluminium dia tidak akan reput, tidak akan rapuh, tidak akan dimamak usia dan anda tidak akan rugi dalam invest untuk kabinet aluminium. Jadi ingat, untuk dapatkan kitchen cabinet anda boleh contact saya. Itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.